Untuk video kali ini, aku bawa korang ke salah satu penginapan di negeri yang terkenal dengan keindahan pantai, makanan tradisional yang lazat dan suasana yang mendamaikan, iaitu di negeri Terengganu Darul Iman. Selamat datang ke Homestay Teratak Bayu STC. Ini dia Homestay Teratak Bayu STC yang terletak di Kampung Seberang Cik Haji, Bukit Tenggal, Kuala Nerus, Terengganu. Homestay ini menampilkan seni bina berkonsepkan rumah tradisional Melayu, membawa anda mengimbau suasana dan keindahan warisan zaman terdahulu. Bahagian luar terdapat ruang koridor yang luas untuk bersantai. Bahagian ruang tamu dia agak besar, terdapat sofa yang besar dan selesa, boleh bersantai ramai-ramai sambil tengok TV. Meja makan yang disediakan pun cukup besar yang boleh memuatkan 8 orang dalam satu masa. Pada bahagian dapur pula cukup lengkap dengan segala keperluan asas seperti mesin basuh, peti ais, penapis air, dapur memasak, pinggan mangkuk dan sebagainya. Homestay ini mempunyai 3 bilik tidur dan 2 bilik air. Untuk bilik yang pertama dilengkapi dengan kipas, meja, aircon, katil queen, toilet selimut dan juga sejadah. Bilik air dia pula berkongsi dengan bilik kedua yang dilengkapi dengan water heater dan juga sabun. Bilik kedua pula agak kecil sikit berbanding bilik pertama yang dilengkapi dengan alat gosok baju, kipas, meja aircon, katil queen, toilet selimut dan juga sejadah. Dan bilik yang ketiga pula dilengkapi dengan katil double decker, katil single, aircon, kipas, meja, toilet, selimut dan juga sejadah. Dan untuk toilet yang kedua, dia berkongsi antara bilik ketiga dan juga bahagian luar bilik. Yang menarik pada homestay ni, korang buka je pintu sliding pada ruang tamu dia dan boleh layan biru muara sungai Kuala Terengganu yang terdapat dekat depan homestay ni. Sekarang dah pukul 6, so aku makan roti canai kat sini. Tengok roti canai dia pun menarik. Aku makan dekat dalam sambil menikmati keindahan dekat muara sungai ni. Dekat sebelah homestay ni, dekat tepi ni ada satu gerai yang boleh korang lepak. Ada roti canai dan macam-macam lagi ada kat sini. Dia punya roti dia best. Dia garing dan rangup lah, sedap lah. Petang-petang kat sini memang layan lah. Waktu sekarang ni kat atas aku nampak ada bulan kan, dengan view cantik muara sungai macam ni. Nak mancing pun boleh. So memang view petang tu memang nice lah, memang epic lah. Dengan angin-angin sepoi hari ni, so syok lah layan-layan petang-petang kat sini. Okay, malam ni aku nak buat BBQ. Sekarang pukul 9. Actually aku nak buat dalam pukul 8, tapi aku dah tertidur dari kita BBQ dekat luar homestay ni. Barang-barang semua dah beli. Jom kita bakar BBQ. So, suasana pada malam ni memang best. Diterangi dengan lampu daripada surau madrasah dan juga bulan dekat atas ni. Walaupun malam ni tak ada angin sangat, tapi memang tenang lah. Dia tak ada bunyi kenderaan sangat. Memang tak bising, memang senyap lah dekat sini. Malam ni kita bawa Arisha keluar. Best tak kat sini? Ada laut tepi kan? Nampak? Okey, panas sini. Fish. Bukan. Bulan. Apa tu? Bulan. Bulan. Hai guys, good morning. Ini adalah suasana pagi di Homestay Teratak Bayu STC. Bagi aku pagi dia memang best. Memang sejuk sangat-sangat. Agak banyak juga dia punya nyamuk. Dia punya view depan, view yang muara sungai yang bagi aku memang epic gila tu.
Pagi ni rezeki dapat view cantik, nampak matahari. Pagi ni aku berjalan dengan adik dengan umi aku. Kita orang tengok keindahan alam dekat depan muara sungai depan homestay. Di depan homestay tu kita jalan straight je. Depan tu memang banyak gila bot. Dan itu kebanyakan penduduk awal sini merupakan saudagar dari timur. Dari timur, tengah yang berdagang. Sekarang ni aku berada di kolam mendekati kamera. So, ya, tengok banyak kamera yang timbul dekat depan aku tu. Nampak ikan merah ni. Sana pun ada. Depan tu mesti ada. Nampak ikan merah kat sini. Dekat sini ada satu madrasah. Memang madrasah ni ramai ya. Jalan-jalan aku jumpa tamadun depan lagi tu Masjid Istiqlal. So memang nampak view dia dari sini. Nampak belakang tu kan. Nice. Homestay terletak Bayu STC ni mempunyai 2 unit. Unit yang pertama mempunyai 3 bilik seperti yang aku tunjukkan semalam. Unit yang kedua mempunyai 1 bilik sahaja atau digelar sebagai studio. Ini dia unit yang kedua, Homestay terletak Bayu STC. Nampak? Lawa kan? Dia punya design memang diterapkan design kampung yang bagi aku dapat mengimbau kenangan satu ketika dahulu. Unit kedua ni memang sesuai untuk satu keluarga. Bahagian dalam rumah mempunyai kerusi yang selesa dan ruang tamu yang luas untuk bersantai sambil tengok TV. Bahagian dapur dia pula lengkap dengan pelbagai kemudahan dan segala keperluan asas yang lain. Bahagian bilik tidur dia pula disediakan katil queen, kipas, aircon, tuala, selimut, sejadah dan tempat gosok pakaian. Tandas dia pula lengkap dengan water heater dan juga sabun. Kita bersama dengan owner homestay terletak Bayu STC. STC tu stand untuk apa? Kampung ya bang? Ya, kampung asal sini namanya Kampung Seberang Tuan Cik. Homestay ni dibina pada tahun berapa bang? Dibina selepas saja waktu PKP. Jadi saya berbincang dengan isteri, apa salahnya kita buat satu tempat yang kita dapat perkenalkan mengenai Kampung Seberang Tuan Cik. Jadi saya ambil ilham itu. Jadi kami pun bergerak merata tempat lah mencari bentuk rumah yang sesuai. Asalnya saya pun nampak di Sofia Restaurant di seberang Taki. So dia punya design ni ilham daripada Sofia Restaurant ya bang? Ya. Sofia Restaurant tu terletak dekat mana bang? Dekat seberang Taki tu, jalan nak pergi ke Jambatan Angkat tu. Design dia menarik dan dalam dia memang macam je lah. So kalau korang berminat untuk stay dekat homestay terletak Bayu STC, kau boleh contact dekat nombor bawah ni.